Guys, korang tahu tak? Black Dog ada keluarkan tilam yang paling ringan macam ni. Senang, bila korang nak pergi hiking ke, pergi camping ke, korang dah tak perlu dah nak bawa yang berat-berat, yang besar-besar. Sebab banyak sangat tilam sekarang ni besar, berat. So, tilam ni akan memudahkan kerja korang. Jom guys, aku tunjuk macam mana rupa bentuk tilam ni. Tilam ni tak sampai 1 kg tau. Korang dah tak payah dah nak bawa pump. Apa yang korang tengok ni adalah back pump dia tau. Dalam beg ada beg. Rupa dia besar ni je. So apa perlu yang korang kena buat? Korang kena buka nozzle ni dulu. Tempat ni untuk masukkan angin dia. Alat, orang kata tu beg untuk nak masukkan angin dekat dalam tilam ni. So just kau masukkan ni. Okay. And then korang masukkan yang ni. Korang attachkan dia. Okay, korang kena attachkan dia. Korang dah attachkan bag ni ke pump ni, korang just gulung saja. Okay, just gulung saja. Gulung. Korang tekan bagi angin tu masuk. Actually korang kena buat benda ni beberapa kali lah supaya nak bagi angin tu masuk kan. Yelah, kita nak camping ni pun bukannya nak rushing sangat, betul? Mana yang nak pakai pump auto, korang just bawa je pump auto. Tapi ini bagi memudahkan. Orang kata tu kalau korang nak pergi hiking, okay, nak bercamping di luar kawasan, so korang tak nak orang kata tu bawa barang yang berat-berat, yang besar-besar. So ini je lah jalan shortcut dia. Tapi kau nampak kat sini, dia dah, angin dah masuk dah. Macam tu tilam tu naik nampak. Macam tu. Aku rasa dalam 6-7 kali jugalah aku duk buka gulung kan. Okey, dah siap. Korang nampak? Okey, dah ada angin. So dia betul-betul ringan guys.